Berdasarkan kisah dalam surah Sad ayat 17 hingga 26 dan tafsir Ibn Kathir, Nabi Daud alaihissalam adalah seorang raja dan nabi yang dikurniakan kerajaan besar, namun hatinya sentiasa takut kepada Allah. Dalam tafsir Al-Qurtubi diriwayatkan bahawa Nabi Daud mempunyai kebiasaan unik. Baginda membahagikan waktu malamnya kepada 3 bahagian. 1/3 untuk beribadah, 1/3 untuk urusan kerajaan dan 1/3 untuk tidur. Namun seringkali baginda menghabiskan separuh malam untuk menangis kerana takut kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Sad ayat 17, "Bersabarlah atas segala yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kembali kepada Allah." Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam Al-Adab Al-Mufrad bahawa Nabi Daud biasa berpuasa selang sehari dan bangun 1/3 malam untuk beribadah. Suatu malam baginda menangis sehinggakan air matanya membasahi janggutnya, lalu berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosaku yang tersembunyi dan yang nyata." Ketika diuji dengan kisah 2 orang yang berebut kambing, seperti disebut dalam surah Sad ayat 21 hingga 25, Nabi Daud segera sujud bertaubat setelah menyedari kesilapannya. Baginda beristighfar 70 kali setiap hari sebagai amalan rutin. Kisah Nabi Daud mengajar kita, kekuasaan dunia tidak boleh melalaikan dari mengingati akhirat. Tangisan kerana takut kepada Allah adalah kemuliaan sebenar. Subscribe sekarang juga untuk lebih banyak kisah Nabi yang penuh hikmah.